Engkau rasa pelik tak dengan Realme kali ni? Realme GT7, Realme GT7T macam sama je. Aku ingatkan bentuk je sama, rupa-rupanya spek nak dekat sama juga. Nak cerita pasal kelas air, GT7T ke GT7 sekalipun sama saja. IP69 dua-duanya. Bateri dengan charging sama saja. 7000 mAh bateri, 120 watt wired charging. Kalau pasal skrin sama juga, dua-dua 6000 nits. Tapi satu benda ni mesti korang akan perasan, Realme GT7T dia gunakan ring saja bahagian kamera ni, tapi Realme GT7 ada satu lagi kamera dekat sini. Dalam video kali ni aku tak nak cerita pasal GT7, aku nak ceritakan pasal Realme GT7T. Aku bagi kau faham sikit lah, Realme GT7T ni versi bajet kepada Realme GT7. Antutu benchmark dia 1.7 juta. Tak jauh sangat sebenarnya dengan Realme GT7. Untuk RAM dia ada 12 tambah 12GB, total 24GB RAM. Storage 256GB dan dia menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Max. Untuk pengetahuan korang, dia menggunakan skrin AMOLED 6000 nits. Terang babe dekat outdoor ni. Kau tengok aku layan video 4K dekat luar. Baik gila kan. Untuk design body dan juga material body Realme GT7T ni sama saja macam Realme GT7. Dia antara yang pertama menggunakan ICE design dengan graphene back cover. Tujuan untuk apa? Untuk cepat sejukkan phone kalau tengah panas. Bagi yang kuat lupa, AI planner untuk Realme GT7T masih lagi ada. Nak gunakan mudah saja, double tap saja dekat belakang body ni. Dekat belakang ni automatik akan keluar, nampak? Analyzing. Event dah edit, kita dekat tengok. Nampak? Tayangan khas, peminat, keluar main dan penampilan pelakon. Rekod video bawah air pun tak ada masalah. 4K 60fps boleh rekod aku buat sekarang. Yang aku dah test tak boleh sebenarnya main game bawah air je. Kalau setakat ambil gambar ke rekod video, boleh, tak ada masalah. IP69 memang perform habis nampaknya. Bahagian video yang paling tinggi adalah 4K 60fps sahaja. Sekarang dekat skrin aku payung hasil gambar daripada Realme GT7T. Bagi aku agak berbaloi dengan sensor Sony dia pakai. Ultra wide ada, normal mode ada, cuma telephoto zoom tak ada. Bila korang zoom sampai habis, dia hanyalah menggunakan digital zoom. 4K 60fps daripada Realme GT7T. Tadi kat sana, okey. Kita berjalan sikit. Apa macam pendapat korang? Dia punya audio, dia punya visual smooth tak? 60fps ni sepatutnya memang smooth lah. GT7 mesti lagi cantik kan? Selfie dia pun ada 4K 60fps jugalah. Wow. Okey tak korang tengok? Sama tak kualiti dengan kamera belakang tadi? Audio aku rasa sama je, cuma kualiti lah kita tengok sebab depan kamera seketul kan. Lepas tu dia ada ultra wide. Muka 0.8. Nampak? Dia lebar sikit lah. Korang tengok okey tak? Muka aku dekat depan. Okey, lepas tu ini lens belakang pula. Cunda. Untuk bahagian mode, macam-macam lagi ada dekat sini. AI Gaming Coach masih lagi ada dekat sini. Kalau katakan korang tak faham game, dia boleh ajar korang sampai jadi faham. Aku rasa bab-bab gaming dekat Realme GT7 ke 7T ke, korang tak payah risaulah. Rasanya sama je semua ni. Tengok, dapat 120fps juga. Jadi itu sajalah video aku pasal Realme GT7T. Bagi aku, harga yang ditawarkan bawah 2000 dengan spek dia kena sunat sikit sebenarnya. Tak banyak sangat. Agak berbaloi. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli Realme GT7T ataupun